masuk begini. Tapi selak je nampak tu pulang. Kami tak salahkan kalau dia tu. Cak Syuki. Ni. Kemana dia? Ini yang macam orang dah lebih pengalaman ini. Masak nasi peranakan. Januari ni nasi lemak. Ini main casting Sebarau. Ada bini dulu camping bujang 3. Untuk 200 bulat RM75 je. Kita komplain plug point rosak pun on the spot tu. Aju ah. Makan. Mari cek. Makan apa yang ada ni? Mantap, perlu datang sini. Tempat kombel. Mantap oh. Jemput tengok. Oh, makan. Kan makan pun dah jadi. Now kita mencari barang di Econsafe Kampar. Nak top up barang makan untuk nak buat BBQ malam ni. Dan kita santai yak ye kan. Kita tengok apa dia nak beli. Okey geng. Kemah Barin dah tegak berdiri. Black Duke. So petang ni kita masing-masing sibuk untuk nak buat persiapan BBQ malam ni. Mau ada tong semua. Haji tu, Haji dah cas. Kita sudah cas. Kat mana tu? Haji mana tu ni? Haji yang dah balik ke? Cepat lah, buka malam dah malam balik ah. Malam lalak dah habis shift. Balik lah malam lah. Ni lalak kata ni. Okey geng, aktiviti BBQ kita bermula. Okey Barin. Okey. Besok uji kaji. Besok uji kaji. Kaji cuaca. Hantar. Chef juga yang buat. Aduh, chef juga. Ada 2 chef dah tu. Tu lah. Chef ni bahagian BBQ. Tapi kuat ni. Chef sana buntut ayam, kepak ayam. Okey, ini bahagian ni bahagian pemerhati. Ha? Pandai belum? Kita tengok tak apa. Jaga ya Jati, takut licin bawah dia. Nadia. Jana. Mana Jati? Buntut ayam. Sikit lagi. Come on, habiskan. Kita buat apa ni? Ni kita cuba memasak. Masak apa? Untuk apa? Belajar memasak kambing. Oh, kami buat dua lah. Satu grill, satu pan. Belum. Jadi mengantin muka jangan letak lah. Tengok ayam dah masak tu kakak. Belum. Ini chef dia. Wah, Nizam punya sambal mantap lah. 2, 1. Master Chef Malaysia. Okey, ngam. Ya. Loh, tunggu gas tu, gas. Ni minyak tak? Apa ni kat tangan? Sos Korea dah ambil belum? Sos Korea pun Jangan cakap mana sos Korea. Jangan tanya macam tu. Tiba-tiba Sudah panas tu. mola. Import. Tak mana nak buat.
Geng, ini buntut ayam goreng. Dia punya Api boleh kuat sikit lagi ke? Tak boleh chef. Daus telapik nama. Oh, kita habiskan pula gas ni. Habiskan dulu. Sementara kau habiskan kurang, makan minyak ah. Namanya kita ramai pemerhati ya. Alhamdulillah. Bekas ni tak ada. Pak, 2 kali ya. Jalan kita tengok. Pengantin baru sepatutnya dia nak honeymoon. Tapi dia datang sini dia kena buat kerja lagi. Kesian. Bawa sikit. Ayam. Ayam. Ini dua makan ayam. Menghidupkan HP cara moden apa punya ada teknologi moden sekiranya kita tak menggunakannya. Jadi pandai-pandai lah hidup. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Coklat. Farid. Pinat lah, pinat. Wah, coklat pinat. Boleh terima ke tak? Boleh. Seterusnya. Putih. Tengok tempat yang sama. Janganlah.
hijau. Tarik. Oh, ini bah. Ini wakil kanak ni. Tak boleh. Mula. Saya pilih warna purple. Malam ni. Siapa saya? Atas ni boleh. Mana boleh tahan? 3. Dia. Payung hutang. Nombor 1 sampai 100. Tadi kau kata kat aku. 37. Oh, patut tengok koma. Dia macam ni. Benar dia. 11 sampai 30, 25. Ada kepala. Okey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi kedua dan hari yang ketiga kita berada di Sahun Valley Resort. Hari ini tak banyak sangat aktiviti guys. Masing-masing semua baru bangun tidur. Kita pun dah siap mandi semua, dah kemas kemah. Jadi untuk pagi kita nak siapkan sarapan pagi. Kita tengok apa lagi yang kita nak bawa hari ni. Kopiah goreng. Jiran kita, Haji Daus pun sedang menyiapkan sarapan. Tetapi jiran sebelah kiri kita mulai dengan Hadi Enterprise. Encik Hadi, sana Yarib, yang sana Daus Trafik,
Ezri dan lain-lain. Kita seramai 9 keluarga berkemping di Sahung Valley Resort. Tiba ada orang turun sebab kawasan sini sungai dia tak ada lah, redup. Kita sedang memasak untuk sarapan nanti. Nisa bangun lah. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita punya aktiviti kita untuk hari ini, kita akan main flying fox dan juga berkesempatan kita akan main kayak sekali guys. So, mari kita saksikan apa aktiviti kita untuk hari ketiga, pagi kedua. Okay guys, ini Abang Mr. Tan. Ini kita punya grup kita. Mari kita sembang dengan Abang Tan ni. Aktiviti sini memang cukup banyak lah. Kalau dekat dalam kawasan Sahung Valley Resort ni, memang terkenal dengan aktiviti. Salah satunya kayak, lepas tu kita ada boating, lepas tu kita ada flying fox, zipline antara yang terpanjang di Perak lah. Dia punya jarak dia hampir 200 meter. Kemudian kita ada sungai di sebelah sana untuk selalu orang beriadah, berkelah dan buat river tubing di sungai. Sungai ni pula terkenal dengan ikan-ikan yang power lah. Satu Malaysia yang mana kaki fly ataupun casting dia akan datang cari sungai sini lah. Antara ikan pilihan apa yang ada kat sini? Sikang, sebarau dan tengas. Yang banyak orang cari sikang. Untuk bayaran permainan tak macam mana bang kira? Alright, okey. Untuk kayak dia akan kira satu kepala lah, per kepala. Untuk seorang 1 jam RM15. RM15. Untuk flying fox atas 12 tahun 30, bawah 12 tahun RM20. Jadi kalau berkumpulan saya dengar pun ada diskaun juga. Ya, dia ada diskaunnya. Lagi ramai lagi dapat banyak diskaun. Alhamdulillah. Kawan dengar tu kawan kan, sini macam-macam aktiviti ada ni. Bolehlah datang dekat mana? Sahung Valley Resort. Kampar Perak. Cari je Sahung Valley Resort, Kampar Perak. Okay, ini kita punya player-player kita. Ini kita nak tandakan surat serah harta benda. Kalau dia apa-apa, harta jatuh kat saya. So sebelum kita mulakan aktiviti, kita ada borang lah yang kita nak kena isi ya. Wasiat tu. Lebih kurang macam wasiat lah. Ni borang safety, borang safety. Ini dia punya shop dia. Pendaftaran semua dibuat kat sini. Yang nak mandi kolam renang semula jadi, ambillah keket. Aktiviti kayak ada guys. Kayak boleh. Lain tu Abang Tamu dah cakap sini boleh mandi. Tak ada masalah. Life jacket dia akan bagi untuk kita punya keselamatan kita dan juga anak-anak. Okay. So view kat sini cantik kan? Sangat cantik. Cuaca pun alhamdulillah sangat mengizinkan untuk kita buat aktiviti flying fox dan juga apa-apa aktiviti yang kita rancang untuk hari ini guys. Siapa yang ada bawa budak, maknanya 2 orang, dia akan turun 2 orang. Macam ni boleh seorang, yang ni boleh seorang. Satu full body, yang kedua half body. Untuk full, kalau kuning ni dia belakang pun boleh pakai juga, tapi waktu kita fly dia akan menongging. Melambai lambai jerit. Baru video tu nampak gempak. Bang, kita boleh bawa ni abang. Ada soalan. Okay, jadi dekat Bekas sini X. saya tunjuk Pascal pakai kan. Tapi dia kena betulkan kan? Ya, kalau salah kami akan betulkan. Alright, faham?
Okey, adik, main sini. Sana masuk sana. Nampak? Kita tarik sampai atas. Yang ini tali ni nak mudah pakai, letak atas bahu dulu. Orang yang pakai dulu dia lah, turun dulu ya. Okey, sekarang. Saya dulu. Lepas tangan. Lepas tangan, okey. Okay gang, selesai aktiviti flying fox kita. So kita rehat dulu, kita relax dekat sini. Dan member pun dah terjun tu. Tu. Dah terjun dah tu. Ada kayak semua. Okay gang. Mantap, semuanya memberi support yang baik. Yunus and family. Adi. Jadi ni. Komen sikit je lah. Ha? Tak tinggi tu. Kalau belagak je, cilaka. Betul nak tunggu dia 15 minit, dia belagak kat sini. Dia orang sambung dengan aktiviti berkayak dan mandi kolam. Wanita tasik. Tahniah semua, anda hebat. Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city. Spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, though the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on Okey guys, kita dah selesai tadi dengan aktiviti kita, iaitu bermain flying fox dan bersampan, berakit. So now kita semua dah balik ke kemah masing-masing untuk buatkan persiapan makan tengah hari. So kita pun masak juga hari, kita buat asam pedas. Masak apa macam ni? Nari asam pedas. Sama. Itu ni asam pedas ikan. Asam pedas ayam. Ini asam pedas malas nama dia.
Dia main campak-campak je. Yang dia ada rasa, tengok. Ada rasa, ada gaya dia. Ini yang padu ni. Ada rasa, ada gaya, okey. Dia masam-masam sikit kan. Membawang dulu. Membawang dulu. Adi makan Maggi dulu. Yang penting kita healing je. Anak-anak berrelax. Baik, rumah ni Mak Jannah buat kari ayam. Masih berjemaah. Goreng pun sedap. Ikan apa ni? Yang ni ikan apa? Ini ikan tilapia. Oh, tinggal. Jelawat. Yang ini? Jelawat. Ini apa? Ketutu. Lagi tak tahu. Inilah Ini nama. ikan ubi Kahwin dah lama tapi nama ikan tak tahu. Tak, sebab ikannya dah di siang. Jadi kita tak tahu rupa ikan tu. Baik. Terima kasih. Sini tengah hari ni semua hilang diet ni. Syarian tu. Dia warm up dulu. Warm up kari. Kari ikan. Assalamualaikum, selamat petang geng. Aktiviti kita lagi di petang hari. Kita bermain apa nama ni? Nak masuk ATV geng. Ada. Okay geng, kita jam sebenarnya dah lewat pun. Tapi Layan je lah. bos ATV kita okey, boleh je layan petang-petang ni. Layan petang. Jadi kita main lagi. Nanti kita saksikan perjalanan kita main ATV ni. Adakah adventure ataupun tidak adventure geng? Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Quieres descanso on the ground. Latito fuerte, take me higher, feel the zoom. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat malam geng. Bertemu lagi kita. Selesai aktiviti petang tadi. Dengan aktiviti kita main ATV ramai-ramai. Now lepas kita solat maghrib. Jadi kita plan malam ni kita akan buat aktiviti santai juga. Malam ni kita akan buat exchange gift. Lepas tu sambil kita berkaraoke lah. Tapi kita tak buat dekat kita punya campsite. Dekat campsite ni dia ada kedai makan. So kita buat kat kedai makan ni. Kita hanya order makan, set karaoke, mic semua dia bagi free lah. Okay kan? Kita tunggu lagi kawan-kawan kita yang tengah bersiap kot. Cantik juga kan kawasan ni kan? Okay geng. Rakan-rakan kita sudah sampai. Dua family di sini. Terima kasih. Dan seterusnya family Bahrain. Mantap. Dan family seterusnya family Adi. Alright. Dan di ujung family Nizam. Kita mengharapkan ada penambahan lagi ahli-ahli kita untuk Unitum Castra. Kita punya family pengantin baru ni. Hantar. Kita tunggu lagi satu family lagi, Yunus. Jangan bercumbu-cumbuan lah. So, geng,
Siapa-siapa yang nak datang berkemping di Sahung memang recommended lah. Ya. Kawasan CO kata 50 hektar dia punya kawasan ni. So bila kita masuk dalam ni, kita explore, wow, memang betul lah. Aktiviti berkayak, aktiviti flying fox dan macam-macam lagi. Macam-macam. Nak cakap pun banyak sangat. Orang semua kena datang try berkemping di sini. Nah, dekat sini pun ada restoran makan di dalam sungai. Yang penting kita support, geng. Kita support, datang ramai-ramai. Sejarah cintaku yang lalu, oh hanyalah ujian bagimu. Sekiranya kau Ini adalah orang yang pertama. Bagi Nanti hadiah. orang yang kedua ni nama dia panggil, dia akan datang bawa hadiah dia. Tapi hadiah ni bukan bagi saya. Dia akan terima hadiah dari saya. Dan hadiah ni dia pegang, dia pula putar, dia panggil nama siapa yang keluar. Dan nama yang Ai. Ya, nama Ai. Lagi nama gambar kan? Video, okey. Putai, putar. Jana. Ya, kita terima hadiah daripada Ai. Ini 1, 2, 3. Okey, kita tengok ya. Kita. Ida. Coba kami dah bagi. Ina. Yang Ina. 2, 3. Okey. Bagi abang kita abang. Lagi. Ya, kami cari. 1, 2, 3. Okey, kita putar lagi. Siti. Kepada Riza. Satu lagi. Iza. Iza apa? Okey, orang boleh minum sekali-kali. 1, 2, 3. Kaya. Sorry saya mengalah. Aku rindu kepada kami, rindu kita
yang sayu. Hanya aku tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Kamar hatiku yang sayu. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Ini hari terakhir kita, pagi ketiga di Sahung Valley. Pagi ini tak banyak aktiviti pun. Kita akan terus kemas-kemas. Dah ada separuh kawan-kawan kita pun sudah mula ngemas kemah masing-masing. Yang barin pun dia dah runtuh dah. Ada lain ada yang santai lagi. Inilah namanya camping guys. Hari ini kita buat game untuk anak-anak. Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in. Pecah. Jangan balik. Pecah. Ya. Tengok depan dia. Ambil dia lagi. Serius, apa tu? Okay guys, lepas kita habis game untuk anak-anak tadi, terusnya kita mandi sungai guys. Sambil kita pelan-pelan kemas. Kita kejap lagi kita turunlah ke sungai. Ini pun dah pelan-pelan kemas, dah hampir nak selesai pun. Jadi kita santai-santai. Campsite pun tak ada check in check out guys. So chill orang kata. Cuaca sangat baik. Panas. Alhamdulillah. Okay kan. So kawan-kawan kita, jiran kita pun ada yang dah balik. Yang tinggal hanya grup admin saja. Kita akan balik lewat petang sikit lah. Yang tinggal 1, 2, 3, 4 kemah saja kan. Mari kita tengok dulu keadaan sungai ni. Memang sangat-sangat recommended bagi siapa yang nak datang camping di Sahung Valley Resort. Memang nice geng. Kawasan yang bersih, dijaga elok, sungainya yang jernih, best sesuai untuk anak-anak dan mak bapak. Okay guys, makan
itu selesai sudah aktiviti berkemping kita selama 4 hari 3 malam di Sahung Valley Resort. Jadi ribuan terima kasih kepada Sebong yang sangat baik hati, sportif, dan kawasan sekitarnya pun sangat best. Mesti sungai yang best. Jadi guys, terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Kita akan jumpa lagi di episod di cerita yang akan datang.